Ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Memang benar, saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Di rumah dah banyak kapal perang dah. Gunakanlah, bagilah, hantarlah kat Sabah untuk mempertahankan. Di situ ada Indonesia. Kita kena perkasakan aset ketenteraan kita. Malaysia nampaknya sangat ketakutan mendengar sebuah ancaman perang, apalagi jika ancaman tersebut berasal dari negara tetangga, yaitu Indonesia. Bagaimana tidak, Malaysia sedang berhadapan dengan salah satu negara dengan militer terkuat di dunia dan nomor satu terkuat di kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi hadirnya pasukan TNI di Ambalat membuat Malaysia semakin khawatir hingga dibahas di ruang khusus parlemen. Parlemen Malaysia sampai menuntut kerajaan untuk memperkuat alutsista untuk mengimbangi TNI di perbatasan. Cuma kedengaran sangat sekarang ni apabila ada suara-suara provokasi yang sangat tidak bagus antara Malaysia dengan Indonesia, dan kesannya di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Apa penting? Apa benda tujuannya? Dan kemudian direspon oleh orang Indonesia. Sekarang bila isu sekatan terhadap pekerja-pekerja Indonesia lagi timbul ketajaman. Apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Sebab ini juga merupakan cetusan yang sangat tidak baik dalam suasana politik dan juga dunia yang berada dalam agak sangat porak-poranda ni. Minta komen yang bermakna, Datuk. Saya setuju Yang Berhormat Senator, tapi kalau boleh lah, Allah takdirkan saya jadi menteri luar, so saya jawab lagi detail lah, Datuk. Mudah-mudahan. Datuk Speaker, memang benar, saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan provokator-provokator ini. Kalau kerana di Indonesia provokator-provokator ini sangat luar biasa. Datuk Speaker pun tahu bagaimana provokator-provokator yang boleh tak mau sebut lagi orang marah, yang boleh diupah untuk memperhangatkan isu dan sebagainya. Kalau saya tengok dalam TikTok, seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Tetapi itulah kebiasaan kita. Itulah kebiasaan Presiden Indonesia sekarang, Haji Prabowo Subianto. Cool. Datuk Seri Anwar Ibrahim, cool. Sabar itulah yang menyebabkan tidak terjadinya peristiwa-peristiwa yang provokator dari sana memperhangatkan kita. Contoh, saya nak takutnya bermilion orang Indonesia di sini pun termakan. Contoh, kita ini bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini yang disebut oleh Profesor Hamka ada 5 negeri, 5 negara. Okey, saya tak mau cerita 3 negara, saya sebut 2 negara saja, Malaysia dan Indonesia. Kalau dulu the best kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Orang sana marah, otomatik dia marah. Kena sebut. Jadi kita pun kena bijaksana. Mereka kerana Datuk Speaker, orang sana sentiasa merasakan mereka abang kepada kita. Mereka bukan tak sayang kita, tetapi mereka kata apa? So, you kena hati-hati. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama, hak Nusantara. Itu selesai masalah. Kalau kata-kata itu kita punya, mereka akan marah. Maka provokator-provokator dia membaling teror kepada dubes kita di Indonesia. Jadi jangan percaya, jangan tomah benda-benda itu. Saya yakin kepimpinan kita di bawah Yang Amat Berhormat PMX dan juga Prabowo Subianto, Gibran Rakabumi Raka sentiasa memerhatikan benda ini. Walaupun ada kebencian-kebencian itu yang diatur bagi membenci kita. Tetapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf.
Point. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia. Hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Bila kita minta maaf, akhirnya penguat kuasa kita susah untuk menjalankan tugas kepada dia. Saya juga menyentuh perkara ini cukup penting kerana di kawasan saya selalu dahulu kena Landa Lanun, dan saya berharap sungguh keseimbangan dari segi keselamatan ini dapat kita manfaatkan. Hari ini dalam keadaan negara berhadapan dengan South China Sea, tapi malangnya kemudahan tidak ada. Bayangkan bila ada kejadian di Ladatu dan Doan dahulu, dan terpaksa kapal terbang daripada Labuan, jet fighter have to be brought to Ladatu. Tidak ada helikopter pun, terpaksa daripada Labuan. Yang membimbangkan saya dibawa. Jadi saya harap sungguh, bukan banyak sangat yang Lanun di Perak ni, di Lumut, tapi di Lumut dah banyak kapal perang dah. Gunakanlah, bagilah, hantarlah kat Sabah untuk mempertahankan. Di situ ada Indonesia, di situ ada Filipina, di situ ada South China Sea. Where the threat is, balance where the needs of resources and assets is. Untuk makluman yang terbaru, pihak kerajaan telah berjaya memeterai 2 treaty persempadanan maritim bersama negara Republik Indonesia, iaitu treaty antara Malaysia dengan Republik Indonesia yang berhubungan dengan persempadanan laut wilayah kedua-dua negara di kawasan paling selatan Selat Melaka, yakni Treaty Selat Melaka, dan treaty antara Malaysia dengan Republik Indonesia yang berhubungan dengan persempadanan laut wilayah kedua-dua negara di Laut Sulawesi, yakni Treaty Laut Sulawesi. Kedua-dua treaty ini telah ditandatangani pada 8 Jun 2023 di Seri Perdana Putrajaya. Ingin saya maklumkan bahawa kesemua perjanjian-perjanjian atau treaty-treaty ini sedang dikuatkuasakan dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Ingin juga saya tekankan bahawa kerajaan tidak pernah dan tidak akan sekali-kali mengambil ringan dalam membuat sebarang keputusan yang melibatkan isu kedaulatan Malaysia, termasuk isu berhubung persempadanan maritim negara. Kerajaan akan sentiasa memastikan bahawa setiap keputusan yang dibuat dan dipersetujui tidak akan menjejaskan kedaulatan dan kepentingan negara. Kerajaan juga tidak akan berganja atau berkompromi dalam isu ini. Poin yang pertua, langkah pemeteraian sesebuah perjanjian persempadanan maritim ini hanya akan dipersetujui setelah mengambil kira elemen-elemen penyelesaian yang dapat dicapai secara bersesama dengan sesebuah negara menggunakan prinsip-prinsip pembatasan sempadan maritim berdasarkan justifikasi, perundangan dan teknikal yang kukuh bagi menyelesaikan isu-isu pembatasan sempadan maritim. Pada masa yang sama, bagi menyelesaikan isu persempadanan Malaysia yang tertunggak bersama negara-negara lain, pihak kerajaan akan terus kekal komited dalam melaksanakan rundingan bersama dengan negara yang terlibat ini dengan tujuan untuk menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua-dua pihak atau izin win-win solution. Hal ini penting bagi memastikan bukan sahaja kedaulatan negara terjamin, malah hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara-negara tersebut juga boleh kekal terpelihara. Sekian dan terima kasih. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut dan Udara Republik Indonesia Malaysia yang berada di bawah kendali Operasi Guspula Koarmada 2 terus meningkatkan kesiagaan dengan melaksanakan patroli di perairan perbatasan strategis sebagai langkah nyata dalam memastikan keamanan dan kedaulatan perairan NKRI dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran hukum di laut. Percayalah cakap aku, tak akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi dengan menghantar tentera mereka. Kalau ada pun, tentera-tentera sukarelawan daripada beberapa buah negara jiran. Itu pun dalam skala yang kecil dengan perlengkapan senjata yang tidak cukup. Turki atau negara Arab mungkin akan bantu, tapi bantuan mereka adalah dengan menjual senjata mereka dengan harga yang lebih murah. Tapi nak hantar tentera mereka berperang untuk kita, benda tu tak akan berlaku. Kerana mereka juga ada hubungan diplomatik dengan negara yang kita sedang berperang itu. Dan mereka juga kena jaga kepentingan mereka di negara-negara tersebut. Oh ya, kita ada FDPA. Cuba kaji elok-elok, apakah peranan sebenar FDPA? Kalau nak sedapkan anda, ya, memang akan ada tentera antarabangsa yang akan datang. Tapi itu hanyalah tentera pengaman PBB yang sama sekali tak boleh menembak. Majoriti negara hanya akan membuat kenyataan rasmi takziah dan seruan supaya peperangan dihentikan.
dan rakyat mereka pun berprotes, bersolidariti untuk Malaysia dan penuhi TikTok dengan hashtag I support Malaysia. Dan cara ini sudah pun mencukupi untuk membuatkan orang Malaysia merasa gembira. Kita kena perkasakan aset ketenteraan kita, kena semarakkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kita, kerana hanya orang Melayu, Cina, India, orang asli pribumi Sabah dan Sarawak yang akan mempertahankan tanah air ini, bukan negara lain, bukan orang lain. Nampaknya Malaysia benar-benar khawatir jika sampai terjadi konflik militer dengan Indonesia. Mereka hanya bisa mengandalkan negara sekutunya, namun kemungkinan negara sekutu juga tidak bakal membantu Malaysia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.